negara adalah kompas yang menentukan ke mana tumpunya juang bangsa. Jika kompas ini rosak, maka sesatlah seluruh generasi masa hadapan. Begitulah mutiara kata yang pernah ditinggalkan oleh tokoh ilmuwan negara Profesor Diraja Ungku Aziz. Kata-kata ini mengingatkan kita bahawa tanpa rukun negara, kita akan hilang arah dalam membina jati diri bangsa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detiknya, serta warga dewa yang dikasihi sekalian. Hadirin, bayangkan Malaysia ini ibarat sebatang pokok yang rimbun. Rukun negara pula merupakan ketunjang yang menghujam ke bumi, memastikan pokok ini tidak tumbang setiap badai perpecahan. Hari ini, izinkan saya mengupas bicara bertajuk Jiwa Rukun Negara, Benteng Kedaulatan Malaysia. Isi saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan adalah benih utama yang membentuk benteng moral rakyat Malaysia. Mengapa ia diletakkan sebagai prinsip yang paling tertinggi? Kerana para pengasas negara sedar bahawa sebuah bangsa berdaulat tidak mampu dimegah tanpa ikatan rohani yang kukuh kepada pencipta. Prinsip ini menegaskan bahawa agama merupakan panduan hidup yang paling mutlak yang mendidik kita untuk membedakan antara hak dengan batil, menyemai rasa ihsan sesama manusia serta melahirkan warga negara yang bertanggungjawab atas setiap tindak tanduknya. Namun bayangkan apa yang akan terjadi jika manusia mula membuang Tuhan dari lubuk hatinya. Data rasmi Jabatan Perangkat Malaysia menunjukkan bahawa majoriti mutlak rakyat Malaysia berpaksikan kepada agama. Namun mutakhir ini duka menyelimuti jiwa apabila dalam media sosial mula mendedahkan ideologi tanpa Tuhan mula nak masuk meracuni pemikiran anak muda dan cuba menentukan institusi kekeluargaan kita. Apabila agama dipinggirkan, jati diri bangsa akan hancur. Tanpa pegangan suci, manusia akan bertindak ikut nafsu, saling membenci dan akhirnya memusnahkan perpaduan yang telah kita bina dengan titisan air mata. Maka, tegaskanlah pada hati kita bahawa kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar ulangan di bibir, tetapi ia merupakan benteng keramat yang menjaga akhlak watan daripada hanyut di telan arus zaman. Hadirin yang bijaksana, kesetiaan kepada raja dan negara adalah tas batang yang membentuk payung pelindung dan penstabil sistem demokrasi kita. Perlu kita fahami, institusi diraja di Malaysia bukan hanya simbol hiasan adat di atas tahta, tetapi yang merupakan benteng keadilan tertinggi. Di bawah prinsip semasa negara dilanda kemelut politik dan ketidaktentuan parlimen antara tahun 2020 hingga 2022, siapakah yang menjadi penyelamat? Kebijaksanaan Pertuan Agong ke-16 bertindak di bawah Perlembagaan Persekutuan telah melantik Perdana Menteri yang dipercayai sekaligus memadam badai politik dan mengembalikan kestabilan negara. Jelaslah bahawa taat setia kepada raja dan negara adalah benteng akhir yang menghalang rakyat daripada berpecah belah. Tanpa kesetiaan padu, rapuhlah batang watan kita dan hancurlah kedamaian yang telah kita warisi. Rakan-rakan yang saya sayangi, seterusnya kita singkap prinsip yang ketiga. Kedaulatan undang-undang adalah pagar pelindung yang menjaga ketenteraman dan memelihara keadilan. Prinsip sakral ini menegaskan bahawa setiap warga negara tanpa darjat, pangkat maupun keturunan ia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di sisi keadilan. Apabila undang-undang didaulatkan, ia membentuk satu rangkaian ekosistem yang telus, selamat dan bebas daripada anarki. Realitinya kini, negara kita sedang mendepani ancaman musuh halimunan menerusi pandemik jenayah cyber dan sindiket scam di dalam talian.
Data rasmi Pusat Respons Kem Kebangsaan mendedahkan nilai kerugian akibat penipuan pelaburan palsu telah dan sindikat scam ini telah melonjak pada mencecah ratusan juta ringgit. Berdiri di atas prinsip kedaulatan undang-undang, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM telah bertindak egasi menggempur pusat operasi sindiket ini melalui operasi berskala besar. Lalu, Undang-undang cyber kita terbukti secara mutlak apabila ribuan akaun keluarga berjaya disekat dan dalam penipuan diheret ke pengadilan tanpa sebarang kompromi demi melindungi hak warga negara. Maka undang-undang cyber maupun fizikal bukanlah perang kebebasan, tetapi ia merupakan benteng keramat yang menjaga warga negara daripada demi kelangsungan masa hadapan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, lembaran hujah telah saya bentangkan, untaian fakta telah saya zahirkan. Kini semuanya berbalik kepada sanubari sebagai pemilik sah tanah bertuah ini. Ingatlah bahawa runtuhnya kedaulatan sesebuah negara bukan hanya disebabkan oleh dentuman yang musuh, tetapi ia bermula apabila warga negaranya meremehkan falsafah rukun bangsanya sendiri. Mari kita suburkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai benih moral yang suci. Kita teguhkan kesetiaan kepada raja dan negara sebagai teras batang yang menaungi perpaduan, dan kita daulatkan kedaulatan undang-undang sebagai pagar pelindung yang mempertahankan keadilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.